Korang pernah dengar nama Kampung Sungai Mati tak? Betul ke Kampung Sungai Mati ada banyak kisah misteri? Kampung Sungai Mati di Johor ni sebenarnya ada kisah gabungan fakta geografi dan cerita misteri yang orang lama masih ingat sampai sekarang. Dari segi sains, Sungai Mati ni sebenarnya bekas alur Sungai Muar yang terputus dan menyebabkan airnya jadi tenang, macam tak bergerak langsung. Tapi yang peliknya, orang kampung kata perubahan ni berlaku terlalu cepat sampai air terperangkap dan terus jadi Sungai Mati. Ada pula yang cerita, sungai ni merajuk atau sengaja berubah arah untuk lindungi kampung daripada ancaman luar. Dan paling seram, orang dulu percaya ada naga besar duduk bawah sungai ni. Sebab tu kena jaga adab. Kalau tak, kau yang kena. Jadi, Sungai Mati ni sekadar fenomena alam atau memang ada sesuatu yang menjaga? Kau berani pergi waktu malam? Ada ke orang kampung Sungai Mati kat sini? Klik link di bio aku untuk belajar hasilkan video animasi sendiri.